Oops. Excited nak belajar pasal AI. Jom. Pakcik kongsi ya. Short course. Lepas ni kita boleh buat short course. Alright. Side boleh. Yes. So, kita pergi dekat Gemini AI. Lepas tu, kita type lah. Lepas tu kita ambil gambar yang kita nak. Upload. Pilih. So, Acik pilih yang ni. Gambar tudung merah. Tak. Tudung ni lah. Tudung coklat. Okay. And kita copy ayat-ayat prompt yang kita nak. Dia jadi macam mana tadi. Tapi disebabkan Acik ada take lalat kan. Kita kena tambah ayat kat ujung tu. Kalau tidak AI ni dia delete take lalat Makcik tau. Okay. Alright. Sila kekalkan take lalat saya. Okay. Next. Kita tengok apa dia buat. Memang masa sikit AI ni dia nak prepare maklum lah. Nak ikut kehendak kita kan. Body nak cantik, muka nak lawa, tak lalat nak kekal. Dia ambil masa sikit. Tapi AI ni cerdik juga. Dia ikut jayat kita. Tengok tu. Gitu. Semua lengkap. Muka cantik, badan elok. Tu dia orang simak tengok tu. So apa lagi? Kita save lah gambar ni. So boleh tengok balik. Kan? Tu dia. I like tengok tu. Tak lalat makcik kekal di situ. Okay. Nanti kita tengok lagi nak. Bye.